Semayang jenazah ini dia ada 3 jenis. Satu dipanggil mayat hadir, iaitu mayat duduk depan. Okey, wajib kita duduk belakang mayat. Faham lagi? Yang kedua, mayat itu sudah ditanam, dikubur maksudnya. Hadir tapi di dalam kubur. Kita duduk di atas ngadap kiblat. Yang ketiga yang mu tanya ni, mayat ghaib. Ghaib ni bukan makna hilang ting kan. Ghaib ni makna tidak dapat dicapai dengan panca indera. Tengok tak nampak, nak tengok nak hitam pun tak boleh, nak pegang tak boleh, jauh. Mana? Oh, semayang mengabar tengah, mayat ada di Kuala Lumpur. Faham? Mayat itu tidak berada di tempat orang semayang. Tidak ada syarat dengan kilometer. Ulama hanya syarat kita tak boleh sampai. Sekalipun sebab jauh. Kuala Lumpur kita tak dang lagi Kuala Lumpur mayat-mayat di no. Kita semayang di sini boleh. Atau mayat ada pula kapal. Kita nak pergi payah dengan bot ngapa payah. Kita semayang darat boleh. Bahkan kalau sebelah rumah boleh. Syaratnya kita tak boleh turun naik atas sejik. Contoh, mayat ada atas sejik nak semayang. Kita duduk rumah sebelah je, belakang sejik je rumah kita. Sah kita semayang atas dalam rumah, tak turun. Dengan syarat kita tak boleh turun. Contoh tak boleh turun, ada orang nak bunuh kita, ada pembunuh, kita turun nak tikam. Faham lagi? Boleh mayang. Faham? Tak wajib turun. Atau ada berimah terlepas duduk keliling sejik, lima belang. Kalau kita turun juga jadi 2 mayat. Faham lagi? Jadi kita takut kemati, mayat belah rumah. Hukumnya harus. Itu contoh. Okey?